taruh baju Panjang. Ada pun Panjang. manja lagi ada tak? Ada semua kat rumah ai. Dia cuma dia cuma memerlukan beg yang besar. Tapi dia nak Tak, dia dapat dia beli coklat cantik lah, baju kurung coklat. Kalau kurung kosong okey lah. sini tak boleh ke? Sini cantik dah lah. Dia nampak macam Boleh ni. ah. Weh, nampak macam lembut, nampak macam kena dengan dia punya gaya tinggi Tanya dia. lepas tu, tanya lepas tu. Nampak? Cantik kan? Ini nak, ini boleh ah. Ha, cantik dah. Kalau cantik pun cantik, kalau cantik cakap cantik lah. Ada batik skirt. You ada baju tak? Ada batik skirt. Ha, dia pakai batik okey. Tak apa baju. Tak ada baju je. Wah, kebaya. Gila, kebaya jangan. Ini nampak tak sopan. Nampak macam nak pergi. Ha, coklat cantik. Tak cantik. Bukan tak cantik, semua okey tapi cuma tak sesuai. Okey lah, kalau tak auto pun cantik kan. Sebab Siapa ada baju pinjam ai? Dekat payah lepas. Siapa ada baju cantik punya pinjam ai? Mana coklat apa? Janganlah Apa ai ada? dah influencer tau. Jangan buat ai malu tau. Ai dah jangan buat ai malu. minta orang baju. Bukan. Tak cantik, tak malu. Nanti orang takkan gambar dengan ai. Respect lah sikit. Siapa dah? Oh, you pakai baju ni tak mahal tau. Mana dia? Nampak macam macam ni lah. You berdiri. Berdiri. Walau you berdiri. Dia pegang ni. Nanti angkat dia dek ke putih. Dia pegang macam ni. Ha. Di sana orang pas macam tu. Cantik tengok ni. Sesuai dengan dia ni. Kain coklat mungkin tak sesuai lah. Ni kain dia putih ni. Cahaya ni. Nak skin dia pun elok. Hai. Wait. Rambut dia buat macam tu lah. Kau pakai tudung. Dah, macam ni dia tak sesuai dengan tudung. Tengoklah macam nak sesuai dengan tudung. Apa jangan. Wait, jangan lompat. Bawah dah kena rambut. Tapi okey lah, okey. Tanya dekat. Cantik kan? Kan, cantik kan? Cantik ke tak? Cakap cantik ke tak? Risau ni. Tak cantik cakap tak cantik. Senang. Tak okey tak? Akulah awak dah tahu kan? Sabar dah baju kurung minyak tak? Sewa apa? Dia pakai set S kot. Saya nak baju kurung macam ni. Kalau nampak ada Rich Brown lagi okey, Rich Brown. Ada tak? Kurang sikit. Rich Brown. Hampa DM saya lah ni. Hampa tangkap gambar. Kami sewa lah kat hampa. Bateri pun tak ada, saya bawa bang. DM saya hampa, DM saya. Nak area Penang Island. Malam ni juga plan balik. Cepat hampa DM saya. Rich Brown. Tak ada bateri tak ada. Bateri tak ada ha. Dia bilang apa? Weh, pergi satu dah. Baru tahu. Jom. Tapi kalau nak jadi apa tak sesuai. Faham? Siapa beli? Awak bagi. Ha, cakap dah kebaya tak okey, baju kurung okey. Oh, dia tak selendang kat bahu betul? Selendang, tuan-tuan. Selendang yang okey, selendang macam ni. Ni lah. Ni apa tadi? Ni mana ni? Kalau dah, nak tunjuk contoh je. Kat sebelah ni ah. Ha, sebelah ni boleh. Mana bayar lepas mana ada yang jual baju macam ni dekat punya I pergi beli. Bangun.
Okay, ni style macam ni. Ni benda apa ni? Tunjuk fashion dia mana. Fashion apa tu? Pergi. Mana ada cantik-cantik. Sini. Kat mana tu tak lebat. Butik. Esok you ikut I pergi Fatih Collection. Dekat depan Fat Burger. Mahal pun tak apa cantik-cantik. Ni. Ha? Ni.